Doktor, apa resiko buat angiogram melalui peha berbanding dengan tangan? Ada 3 pintu masuk jantung. Kita boleh buat angiogram melalui 3 cara. Yang pertama adalah daripada saluran darah dekat pangkal ibu jari. Kita panggil distal radial artery. Setengah-setengah doktor saja yang buat dekat Malaysia ni. Yang kedua adalah dekat pergelangan tangan, radial artery. Ini adalah cara paling kerap kita buat angiogram sebab saluran darah dia lagi besar daripada saluran darah daripada pangkal ibu jari. Yang ketiga adalah kita masuk melalui pangkal saluran darah dekat peha. Kita panggil femoral artery. Tiga cara ni cara yang betul untuk buat angiogram. Cara lama, pesen lama adalah kita buat angiogram melalui peha sebab saluran darah dekat peha besar, senang nak buat. Tetapi resiko pendarahan kalau buat angiogram daripada peha jauh lebih tinggi daripada resiko pendarahan dekat tangan. Sebab kalau buat dekat tangan senang kita tekan, pendarahan tu akan berhenti. Tak ada resiko tinggi sangat untuk bengkak dan pendarahan. Jadi tiga-tiga cara ni adalah cara yang sah, cara yang betul untuk buat angiogram. Tetapi tak semua orang boleh buat dekat tangan. Kadang-kadang kita buat angiogram masuk dua-dua, tiup daripada tangan dan daripada peha sebab kita kena ambil gambar saluran darah jantung sebelah kiri dan sebelah kanan serentak. Dia terpulang dengan pakar jantung anda, dia yang akan decide, bukan korang yang decide nak buat dekat peha atau buat dekat tangan.